Pakai motor sukan ni memang best. Kedudukan dia agresif, nampak ranggi. Nak pergi kerja pun rasa lagi bersemangat. Mungkin tuan-tuan kat luar sana tu ada motor sukan yang lebih sedap daripada ni. Kalau motor sukan yang high end tu lagi best. Ada quick shifter, auto blipper dengan enjin yang lebih berkuasa. Tekan sikit je dia pergi, tekan sikit je dia pergi. Bunyi pun ganas, tak main lah exhaust standard. Ni host kita ni dia takut bini dia lah tukut pakai exhaust standard. Come on lah, Command pun pakai lah Akrapovic. Tak pun Tom McNaughey. Barulah sebatu jiran dah dengar. Tu belum cerita jajan-jajan lain. Twin disc dengan kaliper Brembo style lemah. Yang best-best je lah, senang cakap. Tapi sehinggalah cerita dia kita nak pergi kedai. Orang rumah pesan susu anak dah nak habis. Itu cerita dia dah lain. Kalau tuan-tuan nak pakai skuter untuk perjalanan jarak dekat, contohnya nak pergi kedai, nak jemput anak sekolah, nak bawa pergi surau ataupun pergi masjid, skuter ni pun dah cukup untuk tuan-tuan. Dia basic je, harga dia pun tak mahal. Simple but nice. Apa agaknya skuter ni boleh tawarkan tuan-tuan kat rumah sana. Dalam video ni kita akan bagi ulasan pasal spesifik model ni, Honda Vario 125. Tapi secara umum dia kita nak cerita jugalah kenapa kita kena consider juga skuter-skuter dengan saiz dan kapasiti enjin macam ni. Bukan semua orang yang perlukan skuter 150cc, 200cc, 250cc. Ada tu kat rumah dia dah berlambak dah motor-motor yang berkuasa. Takkanlah nak pergi kedai beli daun sup pun nak naik motor Jack Road. Nak hantar anak pergi sekolah bawa sport bike 200 horsepower. Kena consider juga faktor lain. Bak kata channel APHD, teruskan menonton. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tachahau kepada penonton YouTube channel Gear 6. So, Honda Vario 125. Ianya menjadi direct competitor untuk Yamaha Ego Avantis 125 tu. Tapi dia tawarkan pada tanda harga yang berbeza lah. Tapi apa agaknya skuter ni boleh offer kat tuan-tuan kat luar sana? Somewhere kat dalam video ni kita akan bagi tahu harga dia berapa. Tapi kalau tuan-puan dah tahu harga dia berapa, harga dia tak murah sangat tapi tak juga mahal sangat. Untuk sebuah skuter Jepun 125cc pack dengan teknologi penjimatan, harga dia tu memang bang for a buck. Macam yang kita cakap tadi, bukan semua orang perlukan skuter ataupun motosikal yang betul-betul laju. Bagi kegunaan harian dengan sasaran untuk penjimatan, enjin skuter ni memang dibuat untuk tujuan itu. Enjin Vario 125 ni dilengkapi dengan sistem ESP, Enhanced Smart Power. Sistem bersepadu ni bertujuan untuk mencapai penjimatan yang optimum dengan mengurangkan geseran di dalam enjin dan juga memaksimalkan pembakaran. Hasilnya, 1 liter petrol boleh membawa tuannya sekitar 50 km. Dengan tangki bahan api sebesar 5.5 liter ni, pandai-pandailah tuan-puan kat luar sana tu buat kira-kira. Skuter ni juga dilengkapi dengan sistem ISS, Idling Stop System. Siapa yang pakai kereta Pro 2 yang pakai sistem ni memang cukup faham dengan benda ni. Tekan brake masa berhenti, enjin dia akan mati. Dan bila kita pulas throttle, enjin dia akan hidup balik. Obviously, sistem ni bertujuan untuk penjimatan minyak. Bagi yang merasakan benda ni annoying, jangan risau sebab dia ada physical switch untuk matikan sistem ni. Tapi member Min zaman study beberapa belas tahun lepas lagi canggih. Enjin motor dia akan mati secara manual masa turun bukit. Langkah penjimatan katanya melangkaui zaman betul pemikiran dia tu. Pada bahagian brake, model ini dilengkapi dengan sistem brake CBS. Saya repeat balik, CBS bukan ABS. CBS ataupun Combined Brake System juga dikenali sebagai Link Braking System ni. Dalam bahasa mudah dia, bila kita tekan tool brake, kedua-dua brake akan function. Ianya bertujuan untuk membantu dalam mengedarkan braking force dengan lebih efisien, secara langsung mengurangkan risiko tayar tergelincir ataupun hilang kawalan. Pada bahagian tayar dia, saiz yang digunakan adalah 90-80 R14 untuk hadapan dan 180 R14 belakang. Ini yang saya suka pasal skuter-skuter kecil ni. Kalau belek-belek harga dia kat kedai tu, terpandang juga harga tayar skuter ni. Kadang-kadang tu rasa jealous pula tengok harga dia. Kalau harga tayar depan motor saya boleh dapat sepasang depan dengan belakang dah, dengan tayar yang lagi best. Okey, sekarang kita nak try duduk kat atas skuter yang berketinggian 769mm tu. Saya yang berketinggian 162cm ni, kita boleh flat foot bila kita berdiri kat atas skuter ni lah. Macam ni. Dia ada, tak adalah terjengket-jengket ke apa. Just sengitkan badan sikit macam ni.
Biasalah skuter untuk kegunaan harian ni dia tak perlulah tinggi-tinggi. Lepas tu kita boleh tengok dia menggunakan panel meter jenis digital macam ni lah. Untuk skuter harian yang macam ni, memang kalau pakai digital meter ni dia masih acceptable. Dia tak perlu nak pakai TFT color meter ke apa, tak perlu. Dia skuter basahan orang cakap tu. Okay, sekarang ni kita tengok storage compartment untuk skuter ni. Kat belah bawah dia ada satu kalau saya panggil glove box. Dan macam kereta pula kan. Kat dalam glove box ni dia ada tempat pengecas USB. Kat sini dia pakai USB Type A lah. Kalau kita nak letak barang kat dalam ni, macam kalau saya try letak saya punya smartphone kat dalam ni. Muat je. Jangan kata satu, kita boleh letak 2 smartphone kat dalam ni. Tutup macam ni. Katakan hujan ke apa, kita boleh letak smartphone kita kat dalam ni. Ataupun kita nak cas terus kat dalam tu, kita lambat pergi kerja ke apa, kita just bawa USB cable and then boleh charge kat situ. Handphone pula lupa lah nak charge malam kan, kita charge kat dalam ni je. Okey, tak lengkap pula kalau kita ulas sebuah skuter tu kalau kita tak tengok dia punya boot space. Agaknya besar mana dia punya boot space tu. Jom kita try buka tengok besar mana agaknya. Kalau setakat helmet open face macam ni, boleh lagi bro. Surprisingly besar juga dia punya storage compartment untuk skuter yang bersasaran 125cc. Even ada sesetengah skuter 250 pun ada juga yang tak muat untuk kita letak helmet. Yang ni ngam, tak ada hal. Dia dalam sikit dia punya boot space tu. Kita letak sini dia ngam-ngam lah. Kita bila letak helmet ni dia memang dah full dah. Kalau tak letak helmet, kita nak letak barang-barang lain tu tak ada masalah. Tak kisahlah kita nak guna skuter kecil ni untuk tujuan apa. Mungkin ada kawan kita kat luar tu tengah cari motor basahan motor kedua mereka. Ataupun ada juga yang nak cari motor yang praktikal, nak berjimat. Tempat kerja dia tak berapa jauh dengan rumah dia. Dia nak beralih arah daripada driving kepada riding ke tempat kerja. Ada juga yang nak belikan anak dia pengangkutan ke sekolah atau mana-mana institusi pendidikan. Yang ni skuter ni memang sesuai sangat. Tak adalah si anak tu terpengaruh dengan member-member dia. Heboh nak pakai arm panjang, buang brake belakang ke apa. Skuter macam ni vibe dia lain. Vibe dia lebih chill dan lebih cool. Hati pun tak sakit bila terjumpa video si anak tu pergi up video dia kat TikTok. Dia tengah Superman kat highway. Kat sini kita nak senaraikan 5 sebab kenapa tuan-puan kena consider beli skuter yang berkapasiti kecil ini. Nombor 1 adalah sebab yang paling obvious sekali. Penjimatan bahan api. Sumber petroleum ni bukanlah sumber yang boleh diperbaharui. Harga dia makin lama makin meningkat. Tak boleh nak samakanlah dengan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu saya isi minyak Nissan Sunny RM10 pun boleh berjimba dengan kawan-kawan pusing KL. Skuter 125cc ni fuel consumption dia boleh capai purata 50km per liter. Sebagai perbandingan, kalau skuter 150cc tu purata fuel consumption dia sekitar 40km per liter. Kalau purata seminggu kita bawa dia dekat-dekat je, silap-silap sebulan sekali baru kita isi minyak dia semula. Dan nombor 2 adalah ruangan simpanan dia yang luas. Kalau yang jenis suka berlenggang je pergi mana-mana tu memang sesuai. Tak payah bawa bag, sumbat je kat dalam tu. Boleh muat helmet, barang dapur, susu anak. Cuma kami tak recommend lah letak barang makanan dalam tu. Satu sebab adab, tak elok benda kita nak buat makan letak bawah pungkok. Satu lagi sebab dia kan bila orang rumah pesan suruh beli kacang hijau, dia nak buat bubur. Sekali dua-dua terlupa, sedar-sedar je dah tumbuh toge bawah seat tu karang. Nombor 3 adalah disebabkan skuter kecil ni senang nak handle, ringan dan power dia tak menakutkan langsung. Dengan gear auto CVT ni siapa-siapa je boleh bawa skuter ni. Makcik saudara kita datang rumah nak pinjam skuter, kita pusing taman pun tak ada hal. Nombor 4, skuter 125cc ni senang nak bela, nak servis pun murah, spare part dia pun berlambak dan enjin dia pun tahan lasak. Biasanya kalau dia rosak pun bukan sebab nak duit sangat, dia nak perhatian je tu. Dan yang terakhir sekali, nombor 5, disebabkan karakter skuter ni yang ringan dan lincah. Kat dalam bandar memang dia lah raja. Nak menyelit senang, nak menyelinap kat jalan-jalan sempit, tak ada supercar ataupun superbike yang boleh challenge skuter kecil ni. Nak parking pun senang. Dan tahukah tuan-tuan alasan saya paling mantap dulu nak pakai dan beli motor semula selepas berkahwin adalah disebabkan kenaikan charge parking kat office saya bekerja. Jadi saya tak ada pilihan lain lagi dah masa tu. Terpaksalah beli motor idaman saya dan wife saya pun kesian dan bersetuju. Kalau tuan-tuan tanya kami berbaloi ke tak beli Vario 125 ni, berbaloi. Harga yang ditawarkan RM7,788 Malaysia, termasuk harga all in lah. Dia ada harga di atas jalan untuk skuter ni. Pada tanda harga ni, kalau kita bandingkan dia dengan kompetitor dia yang lain, dia agak tinggi. Tapi tinggi pun beza berapa je. Kalau saya lebihan sikit bajet tu, ambil je skuter ni.
Okey, setakat ini saja video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.